Okey. Contohnya tadi cikgu ambil butano kan. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. So kat OH kita boleh letak kat sini. OH kita boleh letak di sini. Okey, tengok karbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OH duduk karbon nombor 1. Kita panggil dia butan 1 ol. Bukan butan 1 ol. Kalau dia nombor 2, butan 2 ol. Cikgu, kalau saya letak OH dekat nombor 3 ni jadi butan 3 ol ke? Tidak. Tengoklah balik karbon semula kat sini. 1, 2, 3, 4. Pusing balik. Kalau kita letak kat sini, kita tetap juga panggil dia sebagai butan. Kalau OH kat sini, butan 2 ol. Kalau dia letak sini, butan 1 ol. Faham? Jangan ingat kalau setiap daripada depan. Tidak ya. Dia kalau kita start daripada belakang pun, kalau orang tu letak kat situ, dia start juga, boleh juga dipanggil sebagai butan 1 ol. Walaupun OH tu duduk dekat ujung sekali. Dia bukan kira start daripada depan. Tidak. Dia karbon ni boleh start daripada depan dan boleh start daripada belakang. So, kita akan ambil nombor yang paling kecil untuk dipilih sebagai nama. Boleh? Faham? Boleh. Okey. Ada muskil bagi tahu ya. Faham? Okey. Okey, ni untuk bahagian nama baru ni. Proses tak ada lagi ni. Nama baru ni. Belajar nama je dulu. Okey. Seterusnya kita belajar asid karboksilik. Okay. Asid karboksilik ni dia oik-oik kat belakang. Asid metanoid, etanoid, propanoid, butanoid. Dia ada macam ni. Okey, contohnya satu karbon. Contoh. Dia akan tambah dengan ni. C double bond O H. Ni kita tambah. Menunjukkan dia adalah asid karboksilik. Kalau 2 karbon, sama juga. Kita tambah sendiri COH kat belakang. COOH ni, inilah dia punya tu. Dia punya lukisan bila kita buat dalam bentuk formula struktur. Formula struktur ni adalah gambar rajah. Formula molekul tanpa gambar rajah. Tulis sahaja. Tu kita panggil tu. So, tengoklah karbon dia tu berapa. Kalau dia butanoid, karbon kena ada 4. Lepas tu kita kena tambah COOH. COH tak termasuk dengan bilangan karbon. Jangan salah anggap. Jangan ingat, cikgu, dia ada C tu 5 lah cikgu. Bukan. Sebenarnya C cuma 4. Cuma dia letak COOH. Sebab itulah jadi karbon tu jadi 5. Tapi kita tak panggil dia sebagai bilangan karbon. COH tu menunjukkan hanya dia punya nama functional group sahaja. Okay. Tak apa, sekejap lagi kita buat slow-slow. Ni cikgu ajar je dulu ni. Okay, settle. Habis. Okay, habis bahagian tu. Okay. Kita nak masuk pada ciri-ciri dah ni. Ni nak masuk dah ni. Ni nak masuk dah ni tempat lukisan yang kita nak lukis ni. Ni kita nak masuk peterminda dah ni. Slow-slow dah ni. Bila cikgu cakap, okey, Nakib masuk peterminda, Luk tulis. Baru tulis. Kalau cikgu cakap tahi tulis tu, tahi tulis lagi. Okey. Cikgu cerita dulu. Okey, alkana ni adalah sebatang kovalent yang terdiri daripada molekul. Okey, so dia adalah daya tarikan yang sangat lemah. Tu dia punya ciri-ciri sajalah. Okey, lepas tu dia punya, ni cikgu cerita dia punya ni tak tu sangat pun. Okey, takat dede dengan takat lebur dia tu bertambah. Lepas tu dia, kejap. Okey, alkana ni tidak larut dalam air. Tapi dia boleh larut dalam pelarut organik. Contoh pelarut organik yang biasa kita guna dalam makmal, 1,1,1 trichloroethana dengan toluna. Ni biasa kita guna dalam makmal lah.
Nah, ni pelarut organik. Dia hanya boleh larut dalam pelarut organik. Dalam air dia tak boleh larut. Lepas tu bila dia tak larut dalam air, maknanya dia tidak boleh mengkondaksikan arus elektrik. Okay, Dia, so tak ada apa. Okey, alkena pun sama. Ciri-ciri dia lebih kurang saja. Tidak mengkondaksikan arus elektrik juga. Tidak larut dalam air juga. Sama macam alkana. Alkuna. Sama juga. Tidak larut dalam air. Tapi larut dalam pelarut organik. Okay, tak ada apa. So, ni cikgu tak penting sangat. Bila cikgu cakap tak penting, maknanya benda tu jangan keluar exam lah. Okey. Ni tak ada apa. Okey. Ni penting. Dah masuk dah. Okey. Ni dah masuk dah. Sifat kimia ni yang penting. Okay. Sifat kimia ni. Okey, kita start dengan alkana dulu ya. Alkana. Okey, alkana atas sekali. Nampak ya? Ni alkana kita akan pergi kepada yang pertama punya ni. Okey, kalau nak buat short note, bolehlah short note kecil-kecil kat bawah tu. Jangan panjang-panjang sangat. Pendek-pendek je. Ringkas-ringkas je untuk sekadar pengetahuan awak saja. Okey, alkana merupakan hidrokarbon tepu. Sebab apa dia tepu? Sebab dia ikatan ganda tu. Sebab dia ikatan tunggal. Ikatan tunggal maksudnya dia tepu lah. Okey, yang ni awak boleh nak buat sikit nota bahagian ini. Okey, alkana dia adalah pembakaran lengkap dan dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kalau awak nak buat nota, awak ambil bahagian ni saja. Tak payah banyak. Yang ni cukup. Yes, yang ni. Ini dengan yang ni. Okey, cukup dua ni untuk nota. Okey. Untuk nota bahagian bawah lah. Kalau nak buat nota bawah sikit. Itu saja. Maksudnya kat sini, alkana dia punya proses adalah pembakaran. Pembakaran ni dia ada dua. Pembakaran lengkap dengan pembakaran tidak lengkap. Pembakaran lengkap, dia menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Pembakaran tidak lengkap, dia menghasilkan karbon monoksida dan juga air. Okey, siapa tahu macam mana nak balancekan equation? Macam mana kita nak balancekan equation? Cikgu Azina ajar. Maths ni cara ajar. Balancekan equation. Okey, tengok sekejap ya. Okey, kalau dalam exam, dia suruh nakib buat equation. Dia kata, contoh. Butana bertindak balas dengan air secara pembakaran lengkap. Buat satu persamaan yang menunjukkan penyataan di atas. Contoh. Jadi nakib buat tambah oksigen, lepas tu nakib buat dia punya tu jadi karbon dioksida air. Okey. Macam mana nak balance? Okay. Pertama sekali, cara nak balance, kita kena balance karbon dulu. Okay, ni cara nak balance ya. Mesti benda ni wajib tahu sebab exam ada masuk. Pertama sekali kita kena balance karbon dulu. Kita tengok karbon ada berapa. Tengok cikgu, karbon ada satu je. Okey, karbon satu lepas. Sini satu, sini satu. Okey, beres. Yang kedua, kita kena tengok hidrogen. Okey, sini hidrogen 4, sini 2. Alamak, tak stable lah. Okey, macam mana nak dapatkan 4? Darat 2 kat depan. Jangan darat kat belakang. Dah kat depan 2 macam ni. Okey, cukup cantik. Hidrogen pun dah cukup. Sana 4, sana 4. Okey, lengkap. Lepas tu kita kira oksigen ada berapa. Okey, sini oksigen ada 2. Sini oksigen depan ni ada 2. Maknanya oksigen sini pun 2 jugalah. Okey, sini oksigen 2. Jadi oksigen ada 4. Alamak, sini dah ada 2 je. Macam mana nak dapat 4? Letak 2 kat depan. Okey, cukup 4. Balance. Letak 2. Pertama, tengok karbon. 2 oksigen. 3 2 hidrogen, 3 oksigen. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ada. Okey. Itu cara nak balance. Dalam exam kadang dia bagi petak kosong. Lepas tu dia suruh awak sendiri balancekan benda tu. Ada. Exam ada pernah keluar. Dia bagi petak kosong, lepas tu dia suruh awak balance. Guna teknik Cikgu Azina tadi. CHO. Guna formula CHO. C dulu hidrogen, oksigen. CHO. Okay.
Karbon monoksida pun sama juga. Kalau dia tak lengkap, maknanya dia CO dan H2O. Dia tak ada karbon dioksida. Kalau dia tidak lengkap. Itu beza lengkap dengan tidak lengkap. Okey? Kalau dia tidak lengkap, dia dia akan berjelaga. Jadi warna hitam. Tu tak lengkap. Dia ada keluar berjelaga. Berjelaga tu maksudnya hitam lah. Lepas tu dia ada wak air. Tu proses dia maksudnya tak lengkap lah. Okey. Okey, seterusnya untuk Alkana. Okey, awak boleh buat juga ni Ni kena tulis juga Proses-proses ni semua dia keluar exam ni. Semua proses keluar exam. Okey, tapi jangan tulis semualah. Ambil-ambil sikit-sikit je. Okey, Cikgu Azina pilih. Okey, nak tulis satu je sebagai contoh mudahkan awak saja. Okey, ambil atas ni satu. Ambil ni bawah satu. Okey, ambil satu-satu saja. Okey. Okey, apa itu? Okey, patut awak tulis kat atas tu proses penukar gantian penghalogenan alkena. Okey, awak buat yang ni. Nama dia, takut esok tak tahu nama. Ini proses dia. Nanti Cikgu Azina tegang macam mana proses dia. Tulis dulu. Tulis dulu nama, lepas tu dua yang cikgu raih tu saja. Jangan buat semua. Sikit-sikit saja. Kita nak buat untuk faham saja. Dah? Kemah bapak. Kemah. Ambil kain tu balut. Jap. Dah.